Kak. Kak, Hai. saya nak order nasi lemak, Kak. Nasi lemak? Ha. Kau satu? Nasi lemak? Tak puasa ke? Kak, bukan macam tu, Kak. Saya nak order untuk adik saya. Adik saya. Ya, Cepatlah, kau Kak. ni. Betul, Kak. Nanti mak saya marah, Kak. Ya, yelah. Special kat sini boleh lauk campur, kan? Boleh. Saya makan nasi lemak ke nasi kandar ni? Itu yang specialnya nasi lemak, kuah berlauk. Yummy. Oh, ya ke? So boleh pilih nak lauk apa. Yang best seller dekat sini, daging kari. Daging kari, Kak, eh? Nak? Boleh, Kak? Daging kari satu? Okay, daging kari ya. Oi, jahat. Lepas tu, lagi? ada ni, kita punya ayam, rendang ayam. Ayam rendang. Ui, Nampak ayam dia besar-besar? Macam saya makan nasi campur ni, Kak. Ya. Lagi, Kak. Okey. Lepas tu, ni paru. Sambal paru. Ni memang ramai orang suka ni, paru. Oh, jahat. Nasi lemak tak ada paru tak lengkap, Kak. Okay, ni. Ni apa ni? Ni sambal sotong. Kak, bukan, Kak. Saya ni belum gaji lagi, Kak. Jangan letak tu. Ni pun dah banyak dah ni. Belum gaji? Ni untuk adik awak ke untuk awak ni sebenarnya? Untuk adik saya, kesianlah dia. Dia nak makan ni pun saya dah kenyang dah, Kak. You je. Betul. Dah, mari sini, Kak. Sini, Kak. Okay, nah. Kak, saya lupa, Kak. Adik saya ada request something. Oh, bukan apa tu? Tolong bungkus dalam nasi hitam, Kak. Nasi hitam,